Bayangkan tiga pemimpin utama sebuah parti yang selama ini dipercayai menjulang suara rakyat, tiba-tiba mengoyakkan borang keahlian mereka dan menyertai satu entiti yang lebih kecil namun penuh semangat tempatan. Apakah ini sekadar langkah politik atau satu isyarat keras bahawa sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di Sabah? Bersediakah anda menyaksikan gelombang perubahan yang mungkin mengubah lanskap politik negeri ini? Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Kepimpinan bersatu di Sabah pula berpecah sertai Star. Itulah berita kita pada kali ini, yang mana artikel asal adalah berdasarkan laporan yang diambil daripada Sinar Harian. Semalam wilayah negeri kita digegarkan dengan keputusan penting apabila tiga ketua bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Sabah memilih untuk meninggalkan Parti Nasional itu dan menyertai Parti Solidariti Tanah Airku, STAR. Individu terbabit adalah bekas Ketua Bersatu Bahagian Papar Faisal Julail, bekas Ketua Bersatu Bahagian Kota Marudu Muhammad Faizal Saidi dan bekas Ketua Bersatu Bahagian Putatan Datuk Azni Muhammad Saleh. Ketiga-tiga mereka secara rasmi menyerahkan borang keahlian kepada Presiden STAR, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, dalam satu majlis di Kota Kinabalu. Mengikut kenyataan Azni Muhammad Saleh, keputusan mereka itu berpunca daripada rasa hilang keyakinan terhadap hala tuju bersatu di Sabah. Lebih khusus, anggapan bahawa Parti Nasional dalam konteks negeri ini tidak cukup memberi ruang dan autonomi kepada suara tempatan. Beliau menyebut bahawa Jeffrey telah memilih untuk keluar daripada gabungan politik utama Gabungan Rakyat Sabah, GRS, awal bulan ini sebagai pencetus langkah mereka. Faisal Julail pula merujuk kepada keberanian Jeffrey untuk meninggalkan GRS, walaupun dihadapkan dengan pelbagai tekanan, termasuk dikaitkan dengan isu video tular yang melibatkan individu bernama Albert Tay, sebagai manifestasi integriti dan keikhlasan perjuangan beliau untuk Sabah. Ketiga-tiga pemimpin bahagian itu turut menyuarakan rasa kecewa bahawa dalam Parti Nasional, suara Sabah for Sabahans tetap tersedak dan tidak bertenaga. Sedangkan menurut mereka, STAR sebagai sebuah parti tempatan memberi ruang sebenar untuk berjuang bagi rakyat tanpa harus tunduk kepada ibu pejabat di Semenanjung. Dari perspektif pihak STAR, kenyataan bahawa tiga ketua bahagian tersebut menyertai mereka dilihat sebagai indikator bahawa gerakan Sabah for Sabahans yang digerakkan oleh Jeffrey semakin mendapat sambutan, terutamanya di kawasan utara, pantai barat dan pedalaman pantai barat negeri ini. Kata Ketua Penerangan STAR, Anwar Ghani, angin perubahan kini bertiup di seluruh Sabah. Selama 63 tahun, rakyat Sabah dinafikan hak mereka. Sejak awal tahun ini, Jeffrey dan STAR telah menunjukkan kecenderungan untuk memperkuatkan pendirian bebas daripada dominasi Parti Nasional atau kerjasama yang dikira berkubang di Semenanjung. Sebagai contoh, pada 1 Oktober 2025, Jeffrey menyatakan bahawa STAR akan meninggalkan GRS sekiranya gabungan itu meneruskan rundingan kerusi atau kerjasama dengan Pakatan Harapan, PH, yang menurut beliau tidak mencerminkan aspirasi akar umbi Sabah. Selain itu, carian menunjukkan bahawa gabungan GRS telah memutuskan bahawa mana-mana parti yang bertanding di negeri ini menggunakan logo sendiri dianggap tidak lagi sebahagian daripada GRS. Dalam konteks sejarah sebenar, harapan penduduk Sabah terhadap autonomi dan hak negeri telah lama bermain di pentas politik. Satu contoh ialah tuntutan pemberian hasil bersih 40% kepada Sabah yang sering disebut sebagai janji yang belum tertunai. Ketiga-tiga pemimpin bahagian yang menyertai STAR turut merujuk kepada keputusan Mahkamah Tinggi baru-baru ini yang mengesahkan bahawa Kerajaan Persekutuan gagal memenuhi obligasi tersebut, menjadikan situasi ini sebagai sijil bagi mereka bahawa perjuangan tempatan perlu diperkuat. Platform STAR seperti yang dinyatakan oleh Anwar Ghani dan Jeffrey sendiri dalam beberapa kenyataan ialah Sabah for Sabahans, Justice for Sabah, Rumah Kita Jaga, rangka idea yang menuntut agar Sabah muncul sebagai rakan yang setara dalam Persekutuan Malaysia, bukannya semata-mata sebagai negeri marginal yang suara dan kepentingannya didikte oleh ibu pejabat di Semenanjung. Untuk analisis dan persoalan akademik,
Langkah 3 ketua bahagian Bersatu yang melompat ke STAR ini boleh dilihat sebagai manifestasi lebih luas terhadap keinginan politik tempatan di Sabah. Sebuah refleksi bahawa Parti Nasional besar mungkin semakin kurang relevan dalam konteks politik negeri. Ada beberapa dimensi yang menarik untuk dibincangkan. Pertama, dari perspektif sistem parti dan perubahan politik, fenomena ini menunjukkan bahawa kerangka Nasional Parti seperti Bersatu menghadapi cabaran dalam mengekalkan pengaruh di wilayah dengan identiti, aspirasi dan sejarah yang unik seperti Sabah. Konflik antara pusat, semenanjung dan wilayah timur Malaysia muncul sebagai isu utama. Dalam penelitian sejarah, kita boleh bandingkan dengan situasi di Sarawak di mana pihak tempatan berjaya menubuhkan gabungan kepartian yang sangat kuat. Contoh, Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang menolak dominasi Parti Nasional. Pengalaman Sarawak menunjukkan bahawa apabila parti tempatan diurus oleh tokoh tempatan dengan rangka autonomi yang jelas, ia boleh menjadi kekuatan besar. Namun, seperti mana pernah disuarakan tokoh tempatan Sabah, memindahkan model Sarawak ke Sabah bukan semudah membalikkan telapak tangan kerana konteks sejarah, etnik, geografi dan struktur ekonomi negeri yang berbeza. Kedua, daripada sudut teori pemilih, electoral behavior dan identity politik, tindakan ini mungkin mencerminkan peralihan dalam sentimen pemilih Sabah. Istilah seperti Sabah for Sabahans dan Justice for Sabah bukan sahaja slogan, ia menunjukkan satu naratif identiti yang semakin mendapat resonans di kalangan rakyat Sabah yang merasakan bahawa hak mereka selama ini tidak cukup diperjuangkan. Ini menimbulkan persoalan. Sejauh manakah rakyat Sabah akan menyokong parti tempatan yang mementingkan isu negeri berbanding Parti Nasional yang mempunyai rangka kebangsaan? Adakah kita akan melihat perubahan pola undi di PRU-PRN akan datang yang lebih berpihak kepada parti tempatan? Ketiga, dari sudut kaedah penggubalan dasar dan hubungan negeri persekutuan, isu seperti tuntutan hasil bersih 40% dan autonomi Sabah kembali naik ke permukaan. Seperti yang dirujuk dalam artikel berita, keputusan Mahkamah Tinggi yang mengesahkan kegagalan Kerajaan Persekutuan memenuhi obligasi tersebut telah dijadikan rujukan oleh pemimpin tempatan sebagai bukti kewujudan defisit keadilan. Hal ini membuka perbincangan yang lebih luas. Bagaimana mekanisme federalisme kita berfungsi dalam praktikalnya? Apakah wujud ruang untuk memperkukuh autonomi negeri tanpa mengganggu kestabilan nasional? Apakah model yang lebih sesuai untuk Sabah, parti tempatan berkuasa penuh, gabungan dengan Parti Nasional atau model hybrid? Keempat, secara strategik menjelang pilihan raya negeri Sabah 2025 yang bakal dilangsungkan, tarikh disebut dalam satu artikel sebagai 29 November. Perubahan aliran politik ini mungkin akan membawa implikasi besar. Contohnya, perpecahan dalaman dalam Bersatu atau Bersatu Sabah boleh memberi kelebihan kepada STAR atau parti tempatan lain untuk meraih kerusi penting. Di samping itu, perletakan Parti Nasional dalam konteks negeri Sabah boleh diuji. Sejauh manakah mereka bersedia memberi keutamaan kepada kepentingan negeri berbanding strategi nasional? Apakah ini bermakna kita sedang melihat gelombang ke bawah, grassroots wave, yang boleh mengubah mana kerusi sakap di kawasan bandar mahupun luar bandar? Kelima, dari sejarah politik Sabah sejak dahulu, kita dapat melihat bahawa isu negeri dan identiti sering menjadi bahan mobilisasi politik. Contohnya, isu Sabah 20 Perkara, MA 63, Malaysia Agreement 1963 dan tuntutan autonomi yang tidak tuntas. Sentimen ini boleh diibaratkan sebagai gelombang yang belum reda. Keputusan 3 ketua bahagian Bersatu untuk menyertai STAR mungkin hanyalah gegaran awal kepada gelombang yang lebih besar. Maka timbul persoalan penting. Adakah langkah ini menandakan permulaan kepada perubahan jangka panjang dalam politik Sabah atau sekadar perpecahan sementara menjelang pilihan raya akan datang? Dan lebih jauh lagi, adakah tindakan ini bakal memperkukuh STAR sebagai platform politik utama negeri atau membuka laluan kepada lebih banyak aliran keluar daripada parti-parti nasional ke arah entiti tempatan? Peristiwa ini bukan sekadar berita perpindahan politik,
Ia mungkin adalah petanda awal perubahan yang lebih besar dalam lanskap politik Sabah. Sama ada ia akan mengubah peta kerusi atau membuka era baharu dominasi parti tempatan, masa akan menentukannya. Sekarang kami ingin mengajak anda, penonton dan pembaca, untuk merenung. Apakah anda rasa suara Sabah akhirnya akan didengar dengan lebih jelas melalui parti tempatan seperti STAR? Atau adakah kerjasama antara nasional dan tempatan masih menjadi jalan yang paling realistik? Tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Apakah yang anda jangka akan berlaku menjelang pilihan raya negeri, dan adakah langkah 3 ketua bahagian bersatu ini hanya permulaan? Jangan lupa like, subscribe dan kongsi video ini jika anda ingin lebih banyak analisis seperti ini. Terima kasih kerana menonton dan bersama kita terus berfikir untuk masa depan Sabah.